Ui, kau. Ui, besar. Alright guys, Assalamualaikum guys. Pagi-pagi selamat pagi guys. So geng, pagi ni aku nak casting dekat spot sawit guys. Cakap dekat belakang ni. Cuma semenjak dalam 1-2 hari ni ada pot-pot setengah tempat yang kebun sawit yang banjir guys, naik. Lepas tu itu naik sampai ke kebun sawit yang ni, jadi belakang jadi dia banjir lah. Itu pun tak semua lah guys yang banjir, adalah certain yang banjir, ada certain yang tak banjir lah. So guys, jadi tanpa masa lagi aku nak set up barang dua yang patut. Lepas tu kita terus mancing kat belakang ni guys. Kita tengok ada ke tak ada dekat kawasan banjir ni kan. Okay, jadi kalau ada alhamdulillah lah. So kalau tak ada kat sini, kita try lah pergi dekat depan sana. Sebab depan sana pun ada lagi pot. Masa lagi. So guys, jom kita tengok ada ke tak ada hasil guys. Let's go. Okay, alhamdulillah. Okay, nice. Strike pertama guys, dia ada kat situ. Okay, alhamdulillah. So ini dia strike pertama guys. Tak pakai leader ni guys, terus sambung mainline terus ke snap. Sebab tali ni pun aku pakai tali ni agak kasar kan. Aku pakai ni 30 LB ni tali aku masukkan. So aku rasa dah cukup kuat lah. Dan aku tak pakai leader, aku terus sambungkan mainline. Dan ni dia soft rock run habis guys. Walaupun curut, agak curut, tapi dia telan hampir habis lah. Okay, alhamdulillah. Start pertama guys, terbaik kat sini. Aku rasa lagi ni kan. Okay, alhamdulillah, terbaik. Mantap guys. Okay guys, kita masuk sini guys. Dapat banjir guys. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah banjir. Dah banjir. Okay, kita test ni pula. Bismillah.
Oh, strike. Alhamdulillah. Ada juga. Okey. Okey guys. Alhamdulillah terbaik strike. Okey. Alamak, badan dah luka tadi kena batu ni. Okey guys, terbaik guys. Ada juga kat spot banjir. Ku aman mancing. Alamak. Nak structure sawit bawah ni. Okay, bawah ni. Bunyi burung ayam banyak gila. Okay guys, yang ni kuat. So kita try kat sini pula guys. Tahu kat sini macam mana. Kat sini dia banyak rumput, tapi tepi-tepinya ada air. Kita try tengok macam mana guys. So kita try pakai sopak kali hitam pula. Tadi kita try warna merah, kita try warna hitam pula guys. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau kat tempat macam ni, dia kadang-kadang ada tau guys. Kadang-kadang lah, tak tahulah ada ke tak ni kan. Kadang-kadang ada lah. Kita try lah tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dah balik ni. Kau ada lah curut kat sini pun okey lah. Aduh, terbuka pula hook dia. Besar. Kasar guys ni. Alhamdulillah, kasar guys. Ini kasar guys. Besar geng. Besar. Ini kasar guys. Tu geng. Kasar geng ni. Saiz padu ni. Okey, sebaiklah tak telan. Besar geng. Tapi ni anggaran dalam 800 gram lah, tak sampai 1 kilo rasanya. Tapi besar guys. Kena 800 lah anggaran aku lah. Kasar geng. Ni dia. Anggaran aku tak sampai 1 kilo ke sini. Mungkin dalam 900 gram, 800 gram macam itulah. Okay guys, terbaik guys. Okay, alhamdulillah.
Yes, so alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni guys. Alhamdulillah dapatlah juga strike 3 ekor, ada mana manis, 2 ekor curut, seekor saiz padu lah senang cerita kan. Tapi ada jugalah yang apa sambar tapi tak lekat, banyak juga dalam 4 ke 5 je tu. Tapi tu semua aku rasa maybe curut sebab sambar pun macam main-main ni guys, macam main ketuk gitu je. Tapi so far alhamdulillah ada juga manis untuk pagi ni guys. Okay, jadi macam biasa guys, kalau korang suka video ni jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video guys. Kita jumpa lagi next video akan datang. Kita try tengok mana lagi pot-pot yang rasa ada ikan ke kan. Kita try tengok macam mana dulu. Okay, jadi kita jumpa lagi guys di next video akan datang. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye bye. Assalamualaikum.